Assalamualaikum dan selamat petang. 29 bulan 9 nak ambil 29 masuk bulan 10 pula. Sambil-sambil kita buat kereta, kita ingin bercerita tentang hubungan antara lelaki dan perempuan. So, yang mana ada pasangan, hargailah pasangan itu dengan sebaik yang mungkin dan jagalah hubungan itu dengan sebaik yang mungkin. Dan orang kata hargailah hubungan antara kita dengan dia. Gapo kita buat dengan dia, susah ke, senang ke, kita sekali dengan dia. Kita kena ingat sekarang ya. Antara senang dengan susah ni, dia ada cabaran, ada dugaan dia mari. Time kita senang, ada dugaan. Time kita susah, ada dugaan. Tapi kena ingat sekarang ya. Bila kita duduk dengan seseorang, dengan pasangan kita ni kan, bila time kita susah tau, dia ada kan. Tapi bila time kita senang, dia ada kan. Tapi kena ingat, walaupun hubungan kita ni selalu orang kata ada pasal suruh, kena ingat pihak ketiga akan tersiasa memerhatikan kita. Pihak ketiga ni suka memerhati. Sebab apa pihak ketiga ni suka kacau hubungan orang? Sebab dalam hati dia, dia tak suka tengok orang tu bahagia dengan caranya tersendiri. Duit banyak ataupun sikit, itu adalah matlamat utama dalam hidup lah. Sebabnya tak ada duit, kita tak boleh hidup. Tak ada apa-apa pun tak boleh hidup. Sebab sekarang ni segala-galanya memerlukan duit lah orang kata. Sebab duit ni memerlukan segala-galanya. Tapi duit juga akan mengamburi kehidupan kita juga. Tapi berhati-hatilah dengan duit. Tapi kita pun perlukan duit. Sebab kita nak jaga anak orang ni, kena dengan duit juga. Nak beli apa-apa dengan duit juga. Takkanlah keluar dia nak makan kepuk sekian, air dah bekas sekian, nak kongsi dua orang. Macam mana nak hidup? Nak hidup, orang kata nak hidup tu, akan datang tu kita hidup lagu mana? Dengan rumah sewa lagi, dengan barang dapur lagi, dengan asuran kereta lagi, BHP, BLT semua. Kelengkapan dia macam mana, nakah dia macam mana, makan minum, pakaian, tempat tinggal, kita kena sediakan. Sebab kita sebagai seorang lelaki ni, orang kata tanggungjawab kita kena pikul. Tu tanggungjawab seorang lelaki. Tapi kena ingat satu perkara. Okey, dalam hubungan ni masa kita kewel lah, orang kita panggil kewel, ataupun orang luar panggil berpasangan, kekasih. Gaji kita letaklah 2,000. Cukup-cukup makan, bayar kota-bayar ni kita beli jadi. Tapi kita kena ingat satu perkara ya kan. Rezeki ni dia mari dengan secara kita tak perasan. Bila kita kewel ni, rezeki dia ada, cuma dia tersepit sikit. Sebab rezeki ni kita bukan duduk sekali dengan dia. Tapi nak royaknya, gaji kita 2,000. Bila kita nikah esok kan, gaji kita 2,000 ni, kita tak serupa macam zaman kita bujang dulu. Bila kita nikah ni, seolah-olah lebih. Jadi kedai kan gaji kita 2,000, tapi kita dapat lebih. Dia main kat mana tak tahu. Jawapan dia mudah ya. Bila kita buat baik dengan isteri kita, kita molek dengan isteri kita. Contoh kita makan sehari 20, kita video 30. Kita kena lebih ke dia seumur. Kita ada 50, kita win 60 dia. Kita ada 70, kita 80, kita lebih seumur dia. Tak apa. Mana kita lebih seumur kau bini kita, InsyaAllah rezeki ni akan meluah. Percayalah. Sebabnya bila kita buat ke bini kita, kita bisa umur rezeki kita, walaupun kita gaji kecil, lama-lama dia akan jadi macam amount besar. Kita tak nampak dengan mata kasar. Tiba-tiba dia mari dengan rezeki kau tu, main kau ni macam-macam semua. Kadang-kadang kita boleh beli emas. Kadang-kadang jangan kita royak dia. Bulan ni saya beli karut 1,000 bulan je boleh. Jangan gitu. Ada lebih. Jangan acau wiku ke. Kalau orang nego, you hari-hari belajar contoh. Hari ni kita win 20. Makan minum, tempat tinggal, pakai semua kita tanggung tu kan. Kita 20 sebab kita nego dapat kita hari Lepas tu ajaklah dia. Awak, saya beli kawak 20 hari ni, tapi saya bukan beli tetap kawak dah. Esok kalau ada rezeki lebih, InsyaAllah saya beli lebih kawak. Awak doa lah ke saya biar rezeki tu lebih. Dia pun doa ke biar suami dia. Lepas tu esok boleh lah awak saya beri kawak 35 jam.
Naik 15 ya ke? Awak doa lah saya biar rezeki lebih seumur. Ya pun doa. Doa. Atau balik je lah. Awak saya 50 habis kawak. Naik. Doa. Tapi kena ingat satu perkara. Bila kita ada seumur rezeki lebih. Tapi kena ingat satu perkara dia. Contoh hari ni saya duduk jual hari ni. Doa ke saya, kalau ada rezeki lebih hari ni, kalau boleh 1000, saya nak kawak 1000 lalu. Gitu. Jual. Boleh 1000, tapi dalam hati kita banyak 1000 ni. Boleh pak aku nak fikir berlaku. Aku pun nak beli juga. Aku nak kata juga aku nak nak juga merasa duit. Kita pun 500 lah dia. Expo turun. Itu tak boleh lah. Kita bakal kita kena niat. Melainlah kita niat boleh 500 saya kawat 500. Bila kita niat boleh 1000, kita kena beli dah dia 1000. Itulah panggil rezeki. Semoga anda saya beri manfaat lah kepada setiap awak. Saya royak ni lebih kurang. Saya pun tak pandai juga, tapi nak bercerita lah, kita meluahkan dalam video ni. Apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita fikir. InsyaAllah apa yang berlaku dalam hidup ni ambil sebagai satu pengajaran dan iktibar. Semoga anda dimurahkan rezeki dan limpah hidup, kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin.